Aku ternampak video viral Malaysia ni, teringat aku pasal ICE di US. Bila orang tahu aku duduk US, soalan yang paling famous diorang akan tanya adalah, tak takut ke dengan ICE? Jom aku terangkan kenapa tak ada orang yang halang ICE. ICE ni dah langgar banyak hak di Amerika dalam beberapa bulan ni. Bukan je diorang tangkap orang sebab nampak macam Latino ataupun bercakap Spanish, which is dah teruk. Diorang siap pakai mask lagi, tak kenalkan diri dan tahan orang serta tarik diorang masuk ke dalam kenderaan. Benda ni teruk sebab FBI sendiri pun keluarkan amaran yang ada penjenayah yang menyamar sebagai ICE dan menculik perempuan di khalayak ramai. Just to be clear, lawyer-lawyer dekat Amerika memang cuba untuk lawan ICE ni, tapi diorang ada 3 halangan. Yang pertama adalah Mahkamah Supreme ataupun kita panggil Supreme Courts. September hari tu, Supreme Courts ada putuskan yang ICE boleh tahan orang kalau diorang ada syak wasangka yang munasabah ataupun kita panggil reasonable suspicion. Yang kedua, ada loopholes dalam undang-undang. ICE sebenarnya kena ada warrant, tapi ada undang-undang yang cakap kalau diorang rasa orang tu akan lari dan diorang tak mampu nak tangkap, ICE boleh tangkap diorang tanpa warrant. Lepas tu, tak wujud undang-undang yang mewajibkan ICE ni untuk kenalkan diri diorang bagi identification, atau yang diorang tak boleh pakai mask. Last sekali, Kongres juga ada kuasa, tapi diorang tak pass law yang menghalang ICE dari buat benda-benda ni. Jadi apa yang kita boleh buat dalam masa sekarang adalah bawa dokumen yang sah dengan kita sampailah diorang tukar undang-undang.